Okey, Assalamualaikum tuan. Nama saya Baharudin bin Ayub. Nombor IC 700216086569. Tarikh tamat lesen L saya pada tarikh yang terdapat pada lesen kamu. Okey. Saya akan memulakan RPK dan RSM. Okey. Mari kan. Cermin hadapan okey. Tidak retak dan tidak pecah. Okey. Yang ni tak payah baca. Cikgu nak kamu terus baca yang ini. Puspakom. Puspakom masih sah sehingga 23 November 2025. Cukai jalan masih sah sehingga 23 November 2025. Okey. Wiper hadapan kiri dan kanan okey. Getah masih lembut dan dalam keadaan baik. Okay, and then cikgu nak kamu datang ke depan. Kamu kena cakap, guna. Bonet hadapan okey. Lampu dan signal hadapan kiri dan kanan okey. Bumper hadapan okey. Nombor plate hadapan KFL 7654 okey. Tayar kanan hadapan, bunga tayar, tekanan angin dan fizikal okey. Signal sisi kanan okey. Cermin sisi kanan okey. Itu. Cermin dan pintu kanan hadapan okey. Lepas tu cikgu nak kamu tarik bonet lah. Tarik bonet ni kat dalam ni. Ni tarik. Okey. Itu boleh tutup balik. Dan buka pintu belakang. Cermin dan pintu belakang kanan okey. Tayar belakang kanan, bunga tayar, tekanan angin dan fizikal okey. Lampu ni tak payah baca Oh, lampu break ya? Cermin belakang okey. Boot belakang okey. Lampu dan signal belakang kiri dan kanan okey. Bumper belakang okey. Nombor plate belakang KFL 7654 okey. Dan kamu kena buka bonet. So, kita nak pegang yang merah ni dulu. Dan cakap segitiga amaran ada. Peralatan ada. Okey. Tayar simpanan ada. Bunga tayar, tekanan angin dan fizikal okey. Dan kamu tutup balik. Lepas tu cikgu nak kamu datang sini. Tayar belakang kiri. Bunga tayar, tekanan angin dan fizikal okey. Cermin dan pintu belakang kiri okey. Cermin dan pintu hadapan kiri okey. Cermin sisi kiri okey. Signal sisi kiri okey. Tayar hadapan kiri, bunga tayar, tekanan angin dan fizikal okey. Okay, cikgu nak kamu buka bonet lah. So, masukkan tangan sini. Buka bonet. Standkan dia. Dan tunjuk dulu bateri. Bateri kenderaan okey. Tangki air wiper okey. Tangki air coolant okey. Penutup radiator okey. Hos okey. Tangki minyak brek okey. Penyukat minyak enjin okey. Tali sawat okey. Barulah cikgu nak kamu cabutkan ni. Dekat. Kamu lap dulu dari atas sampai ke hujung.
Then cikgu nak kamu masukkan semula ke lubang sekat dia. Then kamu cabut lagi sekali. Baru kamu dapatkan bacaan yang betul dan tunjuk kepada JPJ. Minyak enjin mencukupi di paras maksimum tuan. Okey Then masukkan semula, tutup. Tutup perlahan-lahan. Tutup slow-slow. Terus masuk dalam kereta. Terus masuk dalam kereta. Buka pintu, dan cikgu nak kamu masuk. Okey. Tutup pintu. Yang pertama bila masuk kereta, cikgu nak kamu adjust kerusi dulu. Okey. Tengok. Oh, dah sampai. Tarik. Baru sampai. Sampai untuk cara pegang 210, sampai untuk cara pegang 39. Okey. And then lepas adjust kerusi, adjust cermin kamu. Cermin sisi kanan, cermin sisi tengah dan cermin sisi kiri. Okey. Lepas tu pakai tali pinggang. Uji dulu. Pegang, uji dulu. Baru pakai. Dan cakap gear dalam keadaan bebas, handbrake dalam keadaan ditarik atau terpasang. Barulah kamu pulas kunci kamu bagi menyala lampu di panel meter dan cakap minyak petrol mencukupi, lampu amaran handbrake okey ataupun berfungsi, lampu amaran steering okey, lampu amaran bateri okey, lampu amaran minyak enjin okey, lampu amaran sistem enjin okey, meter kelajuan okey. So kamu tahulah keadaan ini semua dalam keadaan baik dan berfungsi lah. And then baru start kereta kamu. Dan check. Signal kanan okey. Signal kiri okey. Lampu kecil okey. Lampu besar okey. Lampu tinggi okey. Tutup balik. Tarik eye wiper. Eye wiper okey. Wiper 1 okey. Wiper 2 okey. Wiper 3 okey. Signal kecemasan okey. Horn okey. Dan cikgu nak kamu tutup. Keluar dari kereta. Dan kalau JPJ duduk atas ni, kau pergi dekat dia dan cakap RPK dan RSM selesai tuan. Terima kasih. Okey dah, tutup. Stop lah.